Puan Maya, macam mana dengan pusingan kedua? Saya bagi RM500. Saya rasa lawyer dan mahu menolaknya, tetapi mulut saya terkunci rapat. Pagi itu, suami saya yang sudah menjadi biawak hidup berkata, "Halimah, faedah pinjaman bank kita dah tertunggak dengan sewa rumah dan yuran pengajian anak-anak lagi. Kita perlukan RM500. Tepat jumlah yang kurang." Pada usia 55 tahun, saya, seorang pelayan karaoke, telah hidup dengan nama samaran Maya selama 3 tahun. Dan pada hari itu, selepas 30 tahun, saya bertemu semula dengannya, lelaki yang pernah menaruh hati pada saya semasa saya bekerja di bahagian akaun syarikatnya dahulu. Sejak hari itu, hidup saya berubah sepenuhnya. Sebelum cerita bermula, sila langgan dan suka video ini. Terima kasih. Pukul 7 malam, saya berdiri di hadapan cermin tandas sebuah pusat karaoke mewah berhampiran Bukit Bintang, Kuala Lumpur. Cahaya lampu Kalimantan menerangi wajah saya, kedutan usia 55 tahun jelas kelihatan. Saya mengeluh sambil melukis celak di mata. Saya cuba menyembunyikan lingkaran gelap di bawah mata dengan pembayang mata dan mewarnai bibir dengan gincu merah terang. Wanita di dalam cermin itu bukan lagi Halimah binti Abdullah. Saya memakai seutas rantai. Tak nama pada rantai emas itu terukir nama Maya. Nama samaran saya. Sudah 3 tahun saya bekerja menggunakan nama ini. Inikah aku? Saya bergumam sendirian, memandang cermin. Sukar untuk percaya seorang wanita berusia 55 tahun bekerja sebagai pelayan karaoke, tetapi saya tiada pilihan lain. Saya keluar dari tandas dan berjalan menyusuri koridor, melepasi kaunter. Pelayan-pelayan lain sedang ketawa dan menyapa pelanggan. "Kak Maya." Lina, pelayan termuda, melambai ke arah saya. Dia baru berusia 25 tahun. "Tetamu bilik 205 malam ni teruk sangat. Mabuk, asyik nak pegang-pegang," kata Lina dengan muka berkerut. "Sabarlah, tahan sikit lagi." "Baik, Kak. Akak pun hati-hati ya." Saya melangkah ke koridor. Teringat kejadian minggu lepas, seorang pelanggan memegang tangan saya dan tidak mahu melepaskannya. "Cik Maya, boleh tak saya pegang tangan sekejap?" Saya cuba menarik tangan saya, tetapi dia menggenggamnya lebih erat. "Kenapa keras sangat ni? Berilah servis sikit." Saya terpaksa senyum. Dengan terpaksa. "Baik tuan." Akhirnya, saya duduk begitu selama 30 minit dengan tangan yang dipegang. Malam itu, selepas pulang ke rumah, saya mencuci tangan saya berulang kali. 5 kali saya sabun. 2 hari lalu, lebih teruk lagi, seorang pelanggan dari bilik VIP memberikan saya kad namanya. "Puan Maya, macam mana dengan pusingan kedua?" Saya bagi RM500. Saya mahu menolak, tetapi mulut saya terkunci. Pagi itu, Azman ada berkata, "Halimah, faedah pinjaman kita dah tertunggak, pihak bank dah telefon. RM500. Itulah jumlah faedah pinjaman yang kurang." "Biar saya fikirkan dulu," saya menjawab. Pelanggan itu tersenyum. "Bagus. Saya tunggu panggilan awak." Saya menerima kad nama itu. Tangan saya menggigil. Saya keluar dari bilik dan terus ke tandas. Saya memandang cermin. Inikah aku? Air mata mula bergenang. Apa yang aku sedang buat ni? Tetapi, saya tidak mampu membuang kad nama itu. Saya menyimpannya di dalam dompet. Akhirnya selepas 3 hari saya menghubunginya. "Baik. Saya akan datang." Tangan saya masih menggeletar. Malam itu, selepas pulang, saya mandi selama 2 jam. Airnya panas, kulit saya menjadi merah, namun saya terus menggosok badan. Saya menangis di hadapan cermin. Aku sudah jadi orang macam ni. Saya benci diri saya. Tetapi keesokan paginya, saya pergi ke bank dan membayar faedah pinjaman. Saya terlepas daripada bayaran lewat. Setiap kali, saya menangis. Setiap kali, saya membenci diri sendiri. Tetapi saya tiada pilihan. Saya perlukan wang. Apa lagi kerja yang boleh dilakukan oleh wanita berusia 55 tahun? Kedai serbanika, gaji minimum tidak cukup untuk menampung hidup. Restoran, saya tidak mempunyai tenaga untuk berdiri selama 12 jam sehari. Tiada pilihan lain. Semasa temu duga pertama, pengurus bertanya, "Umur puan agak lanjut. Puan okey ke?" Saya okey. "Boleh layan tetamu bilik VIP. Kadang-kadang mereka ada minta pusingan kedua." Ketika itu, saya tidak faham apa maksudnya. "Boleh," jawab saya. Pengurus itu mengangguk. "Tetamu VIP kebanyakannya orang berumur, jadi mungkin sesuai dengan puan."
Maka, bermulalah kerjaya saya, gaji pokok sebulan RM8,000 dan kadangkala, kad nama, tetapi saya tidak boleh menolak. Yuran pengajian anak-anak, faedah pinjaman, sewa rumah yang tertunggak, angka-angka itu menekan saya. Setiap kali melihat cermin di tandas, saya berfikir, macam mana aku boleh sampai ke tahap ini? Dulu, saya memakai sut pejabat dan bekerja di bahagian akaun syarikat. Pejabat yang kemas, kaki tangan yang dihormati. Sekarang, saya bermekap tebal, duduk di sebelah lelaki asing sambil ketawa dan kadang-kadang menerima kad nama. Lebih 20 tahun, saya tidak pernah dihormati sebagai seorang wanita. Baik oleh Azman maupun oleh pelanggan. Di rumah dan di pusat karaoke, saya hanyalah alat untuk menjana wang. Setiap malam, sambil memandang siling, saya berfikir, sampai bila aku harus bekerja begini? Apa akan jadi pada aku nanti? Tiada jawapan. Saya tiba di bilik menunggu. Pengurus datang mendekati saya. Maya, tetamu bilik 301 panggil. Baik. Bilik 301 adalah bilik VIP, biasanya tempat untuk pengarah syarikat atau tauke-tauke besar. Saya berasa gementar sambil berjalan di koridor. Saya menenangkan diri. Saya menyediakan senyuman. Saya perlu senyum ceria, menyapa dan menyesuaikan suasana mengikut kehendak pelanggan, perkara yang telah saya lakukan berulang kali selama 3 tahun. Saya berdiri di hadapan pintu bilik 301. Saya menarik nafas dalam-dalam. Saya mengetuk pintu. Masuk. Suara lelaki yang garau dan tenang kedengaran. Saya membuka pintu dan melangkah masuk. Bilik itu gelap. Hanya cahaya biru dari mesin karaoke yang berkelip-kelip. Seorang lelaki pertengahan umur duduk sendirian di sofa. Seketika, saya berasa pelik. Jarang sekali ada pelanggan datang ke bilik VIP seorang diri. Biasanya mereka datang beramai-ramai bersama rakan sekerja atau rakan niaga, tetapi pelanggan ini bersendirian. Kenapa dia datang ke pusat karaoke seorang diri? Siap tempah bilik VIP pula tu. Saya ingin tahu, tetapi saya tidak bertanya. Seorang pelayan tidak sepatutnya bertanya soalan. Selamat malam, saya Maya. Saya memperkenalkan diri dengan nama samaran saya sambil menunduk hormat. Saya mengukir senyuman ceria yang telah saya sediakan. Duduklah. Lelaki itu menunjuk ke arah sofa di sebelahnya. Nada suaranya sopan. Saya duduk dengan berhati-hati, menjaga jarak yang sesuai dengan pelanggan. Mesin karaoke memaparkan skrin menunggu. Cahaya birunya berkelip-kelip dalam kegelapan. Nampaknya lelaki itu belum memilih lagu. Dia hanya duduk diam. Tuan suka lagu apa? Saya bertanya dahulu. Saya perlu memulakan perbualan. Lelaki itu kelihatan berfikir sejenak. Ketika itu, skrin mesin karaoke menjadi lebih terang. Skrin pemilihan lagu muncul dan cahayanya menyinari wajah lelaki itu. Pada saat itu, nafas saya terhenti. Jantung saya seakan-akan gugur. Orang itu, saya tidak percaya. Wajah yang saya lihat 30 tahun lalu. Walaupun rambutnya kini dipenuhi uban, pandangan matanya tetap sama. Dia adalah tuan pengarah yang selalu melayan saya dengan baik semasa saya bekerja di bahagian akaun syarikatnya. Tuan pengarah. Saya berbisik perlahan. Mungkin tidak kedengaran. Tetapi lelaki itu memandang tepat ke arah saya. Puan Halimah, kan? Seluruh badan saya kaku. Lelaki ini mengenali saya. Selepas 30 tahun, dia mengenali saya yang kini menjadi seorang pelayan karaoke. Tangan saya menggigil, bibir saya terasa kering. Saya. Kata-kata tidak terkeluar dari mulut saya. Saya tidak tahu apa yang harus dilakukan. 30 tahun lalu, awak bekerja di bahagian akaun syarikat Tuan Razak, kan? Katanya perlahan. Tepat sekali. Saya berasa malu. Malu kerana 30 tahun lalu saya seorang kerani akaun yang segak berpakaian sut dan kini saya seorang pelayan karaoke. Malu kerana bekas majikan saya melihat keadaan saya sekarang. Ya, betul. Saya terpaksa mengaku. Tiada gunanya berbohong. Dia sudah mengenali saya. Keheningan melanda. Muzik latar dari mesin karaoke berkumandang, tetapi tiada siapa yang memilih lagu. Kami hanya duduk diam. Suasana sangat kekok. Saya menggenggam tangan saya erat-erat. Peluh mula membasahi tapak tangan. Tuan nak minum apa? Saya memaksa diri bertanya dengan nada profesional. Saya cuba kembali menjadi Maya. Dengan cara itu, saya rasa kurang malu. Tak apa. Terima kasih. Encik Kamal menggelengkan tangannya. Tuan tak nak menyanyi? Saya bertanya lagi.
Saya rasa perlu melakukan sesuatu, Puan Halimah. Dia memanggil nama sebenar saya, bukan nama samaran. Ya. Saya menjawab sepatah. Lama tak jumpa. Dia tersenyum, senyuman yang sama seperti 30 tahun lalu, mesra. Betul tu. Saya tersenyum kekok. Saya tidak tahu apa yang harus dikatakan. Apa khabar sekarang? Encik Kamal bertanya. Nada suaranya berhati-hati, seolah-olah menjaga perasaan saya. Biasa-biasa saja. Satu pembohongan, kehidupan saya jauh dari biasa. Bekerja sebagai pelayan karaoke pada usia 55 tahun bukanlah sesuatu yang biasa, tetapi saya tidak boleh memberitahu kebenaran. Saya malu. Encik Kamal mengangguk. Dia tidak bertanya lebih lanjut. Saya berterima kasih untuk itu, kerana dia tidak mendesak. Masa berlalu, dari bilik-bilik VIP yang lain, kedengaran suara nyanyian dan gelak tawa. Tetapi bilik 301 sunyi sepi, hanya mesin karaoke yang berkelip-kelip. 30 minit berlalu. Nak saya nyanyikan satu lagu? Saya menawarkan diri. Saya rasa perlu melakukan sesuatu. Tak apa, terima kasih, Encik Kamal tersenyum. Saya cuma nak duduk diam sekejap. Begitulah katanya. 1 jam berlalu. Sepanjang masa itu, kami hampir tidak bercakap. Kadang-kadang, mata kami bertentangan dan kami hanya tersenyum kekok, masa yang aneh. Kemudian Encik Kamal bersuara. Puan Halimah. Ya. Bolehkah kita berjumpa lagi lain kali? Saya nak berbual dengan awak. Selepas 30 tahun kita berjumpa begini. Pandangan matanya serius. Pandangan yang sama seperti 30 tahun lalu. Mesra. Apa yang harus saya jawab? Saya fikir saya patut menolak. Saya tidak mahu dia melihat saya bekerja sebagai pelayan karaoke lagi. Saya malu, tetapi mulut saya bergerak terlebih dahulu. Boleh. Kenapa saya berkata begitu? Sehingga kini, saya pun tidak tahu. Esok, pukul 7 malam, saya akan datang ke sini lagi. Encik Kamal tersenyum. Dia kemudian bangun dari tempat duduknya. Terima kasih untuk masa awak. Jumpa esok. Dia mengeluarkan wang dari dompetnya dan meletakkannya di atas meja. RM300. Bayaran asas untuk bilik VIP selama 1 jam, ditambah dengan tip yang lumayan. Pintu tertutup. Saya tinggal sendirian, tangan saya menggigil, jantung saya masih berdegup kencang. Apa ni? Perasaan apa ni? Saya bergumam. Pertemuan semula selepas 30 tahun. Dan kami berjanji untuk bertemu lagi esok. Masa pulang tiba, saya menanggalkan solekan dan menukar kepada pakaian biasa. Saya memandang cermin. Halimah yang berusia 55 tahun telah kembali. Saya melangkah keluar dari pusat karaoke. Jalan-jalan di sekitar Bukit Bintang masih riuh rendah. Bau arak dan asap rokok bercampur di udara. Saya menahan teksi. Perasaan bercampur bau menyelubungi saya. Encik Kamal. Tuan pengarah yang saya temui semula selepas 30 tahun. Kenapa dia datang ke karaoke seorang diri dan kenapa dia mahu berjumpa saya lagi? Saya tertanya-tanya. Teksi berhenti. Sudah sampai. Saya membayar tambang dan turun. Di hadapan sebuah flat lama di Ceras. Saya menaiki tangga. Tingkat 3. Rumah kami. Sebuah rumah sewa. Saya membuka pintu. Lampu ruang tamu terpadam. Dalam kegelapan, saya nampak sofa. Azman sedang terbaring di situ. Berdengkur. Di lantai sebelah sofa, ada 4 tin bir kosong. Saya mengeluh, setiap hari begini. Siang hari dia membeli bir dari kedai runcit, minum, dan petang menjelang, dia akan tertidur begini. 12 tahun lalu, Azman masih bekerja di syarikat Tuan Razak, tempat saya bekerja dahulu, tetapi dia dibuang kerja. Sejak itu dia berubah, dia tidak dapat mencari kerja lain. Dia semakin tenggelam dalam arak dan akhirnya menjadi penganggur. Lebih 20 tahun, saya tidak pernah dihormati sebagai seorang wanita. Azman melayan saya seperti orang gaji, memasak, membasuh, mengemas. Itu sahaja. Akhirnya, saya yang terpaksa keluar bekerja. Saya mula bekerja sebagai pelayan karaoke. Sebulan saya dapat RM8,000. Cukup-cukup untuk membayar faedah pinjaman, sewa rumah, belanja harian dan yuran serta wang saku anak-anak. Begitulah 3 tahun berlalu. Saya masuk ke bilik saya. Imran dan Sofia berada di bilik masing-masing. Semasa melintasi bilik Imran, saya terdengar suara bisikan. Ingat tak kejadian 12 tahun lalu? Kenapa ayah kena buang kerja? Rahsiakan dari ibu. Itu suara Sofia. Saya berhenti seketika. Perbualan apa itu?
Adakah anak-anak tahu tentang pembuangan kerja Azman 12 tahun lalu? Saya ingin tahu. Tetapi saya tidak boleh terus mendengar. Bukan hak saya untuk mencuri dengar. Saya masuk ke bilik saya dan berbaring di atas katil. Saya memandang siling. Kejadian hari ini terus bermain di fikiran. Encik Kamal yang saya temui semula selepas 30 tahun. Sikapnya yang sangat berbeza daripada pelanggan lain. Dan janji untuk bertemu lagi esok malam. Jantung saya berdegup kencang lagi. Kenapa aku macam ni? Saya bergumam. Saya tidak boleh tidur. Esok, pukul 7 malam, saya akan tahu jawapannya. Keesokan harinya, saya perlu mencari wang, jadi saya pergi kerja awal. Saya melayan pelanggan-pelanggan lain, tetapi fikiran saya sentiasa tertumpu padanya. Encik Kamal, kenapa dia sentiasa muncul di fikiran saya? Jantung saya berdebar-debar. Kak Maya, akak ada masalah ke? Asyik termenung je. Lina, pelayan termuda, bertanya. Tak adalah. Tak ada apa-apa. Satu pembohongan. Petang menjelang. Pukul 7. Masa yang dijanjikan untuk Encik Kamal datang. Tangan saya menggigil semasa bersolek. Saya melakukannya dengan lebih teliti daripada biasa. Kenapa aku gemetar sangat ni? Saya bergumam pada cermin. Maya, tetamu bilik 301 dah sampai. Pengurus memanggil. Jantung saya berdegup kencang. Saya membuka pintu bilik 301. Memang Encik Kamal. Dia duduk sendirian, sama seperti semalam. Puan Halimah, awak dah sampai. Encik Kamal bangun sambil tersenyum. Hari ni, rasanya tak sesuai kita berbual di sini. Boleh kita minum kopi di luar? Saya terkejut. Di luar? Ya. Saya nak berbual dengan lebih selesa. Saya tidak dapat menolak. Kami keluar dari pusat karaoke dan menuju ke kafe berdekatan. Tempat itu sunyi. Kami duduk di sudut. Americano okey? Okey. Encik Kamal memesan dan kembali dengan 2 cawan kopi. Keheningan seketika. Puan Halimah, Encik Kamal memulakan perbualan. Sebenarnya, sejak dulu lagi saya sukakan awak. Saya hampir terlepas cawan kopi. Apa? Sejak 30 tahun lalu. Sejak kali pertama awak masuk kerja di bahagian akaun. Saya tidak percaya. Saya langsung tidak tahu. Sudah tentu. Sebab saya sembunyikannya, kata Encik Kamal perlahan. Syarikat ada peraturan, dilarang bercinta sesama kaki tangan. Ayah saya pun sangat tegas. Ya. Dan kemudian, saya dapat tahu awak bercinta dengan Azman. Hati saya tersentak. Waktu itu, saya sangat terseksa. Setiap hari saya terpaksa melihat awak di pejabat, tetapi awak bersama lelaki lain. Air mata saya hampir menitis. Maafkan saya. Bukan salah awak. Encik Kamal menggeleng. Saya yang tidak berani. Kenapa tuan tak kahwin? Saya bertanya dengan berhati-hati. Saya tak boleh. Encik Kamal memandang tepat ke mata saya. Ada seseorang yang saya tak dapat lupakan. Jantung saya berhenti berdegup. Siapa? Awak. Puan Halimah. Nafas saya sesak. Selama 30 tahun saya tak kahwin. Kerana awak. Tak mungkin. Saya tak dapat lupakan awak. Tangan saya menggigil. Saya meletakkan cawan kopi. Encik Kamal terus bercakap. 3 bulan lalu, saya nampak awak secara kebetulan keluar dari pusat karaoke itu. Ya? Mula-mula saya tak cam, tapi wajah awak masih sama seperti 30 tahun lalu. Jadi, ya. Sejak itu, saya selalu pergi ke karaoke itu, cuba kumpul keberanian. Saya terkejut. Selama 3 bulan dia datang untuk melihat saya. Ya. Dari awal lagi saya dah kenal. Saya tak pernah lupakan Puan Halimah. Air mata saya tumpah. Menunggu selama 30 tahun, selama 3 bulan datang ke karaoke hanya untuk mengumpul keberanian. Encik Kamal menghulurkan sapu tangan. Terima kasih. Saya mengesat air mata. Perasaan aneh menyelubungi saya. Buat pertama kalinya, saya rasa dilayan seperti seorang wanita. Awak lapar? Encik Kamal bertanya. Sikit. Ada restoran yang sedap berdekatan. Nak pergi bersama? Saya mengangguk. Kami pergi ke restoran, sebuah bangunan berkonsepkan rumah Melayu tradisional. Kami diiringi ke bilik peribadi, sunyi dan selesa. Hidangan set disajikan satu persatu. Makanan yang disediakan dengan teliti. Sedap. Syukurlah. Encik Kamal kelihatan gembira. Sambil makan, kami berbual. Cerita tentang syarikat 30 tahun lalu, cerita kenangan.
Azman, apa kabar? Encik Kamal bertanya dengan berhati-hati. Tak berapa baik, saya menjawab dengan jujur. Sudah 12 tahun dia menganggur, hanya minum arak. Saya seorang yang cari duit. Mesti susah untuk awak. Ya. Lebih 20 tahun saya tak bahagia, saya mengaku. Buat pertama kalinya. Encik Kamal memegang tangan saya. Awak boleh bahagia bersama saya. Tangannya terasa hangat. Azman tidak pernah memegang tangan saya sebegini. Fikirkanlah perlahan-lahan. Encik Kamal tersenyum. Tetapi hati saya sudah mula condong. Makan malam selesai. Dah lewat. Biar saya hantar awak pulang. Kami menaiki teksi. Di dalam kereta, kami tidak banyak bercakap, tetapi ia tidak kekok. Kehadiran Encik Kamal di sebelah sudah cukup membuatkan saya selesa. Kami tiba di hadapan rumah. Terima kasih untuk hari ini. Sama-sama. Saya harap dapat jumpa awak lagi. Baik. Teksi itu berlalu pergi. Sambil menaiki tangga, saya berfikir. Lelaki yang menunggu selama 30 tahun. Lelaki yang datang ke karaoke selama 3 bulan untuk mengumpul keberanian. Lelaki yang memegang tangan saya. Saya membuka pintu. Azman terbaring di sofa, berdengkur. 5 tin bir kosong. Saya mengeluh. Perbezaan yang ketara. Encik Kamal membawa saya ke restoran. Menghulurkan sapu tangan. Memegang tangan saya. Apa yang Azman lakukan? Selama 30 tahun, pernahkah dia melayan saya sebagai seorang wanita? Tidak pernah. Saya berbaring di katil. Kejadian hari ini terus terngiang-ngiang. Saya sukakan awak selama 30 tahun. Saya datang ke karaoke selama 3 bulan untuk kumpul keberanian. Saya tak dapat lupakan awak. Air mata mengalir lagi. Tetapi bukan air mata kesedihan, kerana buat pertama kalinya, saya dihormati sebagai seorang wanita. Saya tidak boleh tidur. Fikiran saya penuh dengan Encik Kamal. Tangannya yang hangat, pandangan matanya yang serius, suaranya yang tenang. Jantung saya berdegup kencang. Aku dah mula suka pada dia ke? Saya bergumam. Beberapa hari berlalu. Saya bekerja di karaoke, tetapi saya tidak dapat menumpukan perhatian. Fikiran saya hanya pada Encik Kamal. Tangannya yang hangat, pandangan matanya yang serius. Kata-katanya, saya sukakan awak selama 30 tahun. Jantung saya terus berdebar-debar. Kak Maya, termenung lagi? Lina bertanya sambil tersenyum. Maaf. Saya melihat telefon. Ada mesej masuk daripada Encik Kamal. Malam ni ada masa? Tangan saya menggigil. Saya membalas. Ya, ada. Kita jumpa pukul 7 di kafe semalam. Baik. Jantung saya berdegup kencang. Pukul 7 malam. Saya sengaja pulang awal. Saya membetulkan solekan saya. Saya pergi ke kafe. Encik Kamal sudah menunggu. Puan Halimah, Encik Kamal bangun menyambut saya. Awak dah sampai. Kami duduk. Memesan kopi. Macam mana keadaan awak? Encik Kamal bertanya. Saya asyik teringatkan tuan. Saya berkata jujur. Saya pun sama. Encik Kamal tersenyum. Keheningan melanda. Tetapi ia tidak kekok. Encik Kamal memandang tangan saya yang terletak di atas meja. Perlahan-lahan, dia menghulurkan tangannya. Tangannya menindih tangan saya. Seketika, satu renjatan terasa. Seluruh badan saya menggigil hanya kerana dia memegang tangan saya. Awak okey? Encik Kamal bertanya dengan berhati-hati. Ya, saya okey. Tetapi suara saya bergetar. Berbeza dengan Azman. Sangat berbeza. Azman tidak pernah memegang tangan saya sebegini. Tidak selembut ini. Tidak sehangat ini. Puan Halimah. Ya. Boleh saya cakap jujur? Boleh. Saya sangat rindukan awak. Selama 2 hari ni. Jantung saya rasa seperti mahu berhenti. Saya pun sama, saya mengaku, buat pertama kalinya. Pandangan mata Encik Kamal menjadi lebih dalam. Puan Halimah, saya nak bersama awak lebih lama lagi. Di mana? Tempat yang sunyi. Hanya kita berdua. Saya faham maksudnya. Patutkah saya menolak? Tetapi saya tidak mahu menolak. Baiklah, jawab saya. Encik Kamal kelihatan terkejut. Awak betul-betul okey? Ya. Saya pun nak bersama tuan. Kami keluar dari kafe. 10 minit berjalan kaki, ada sebuah hotel kecil. Tempat yang sunyi. Kami masuk ke lobi. Encik Kamal mendaftar masuk di kaunter. Kami menaiki lift, hanya kami berdua. Senyap, lift berhenti di tingkat 7.
Kami berjalan di koridor. Bilik 705, Encik Kamal membuka pintu dengan kad kunci. Kami masuk ke dalam. Tidak luas tetapi bersih. Ada sebuah katil. Dari tingkap, kelihatan pemandangan bandar Kuala Lumpur. Pintu tertutup. Hanya kami berdua. Jantung saya rasa seperti mahu pecah. Encik Kamal memandang saya. Puan Halimah. Ya. Awak betul-betul okey, kan? Suara Encik Kamal bergetar. Lang ni, selama 30 tahun. Tuan betul-betul tunggu saya. Saya bertanya. Ya. Sepanjang hidup saya hanya fikirkan awak. Saya tak tahu apa-apa pun. Maafkan saya. Tak apa. Saya bersyukur dapat tahu sekarang. Encik Kamal melangkah setapak ke hadapan. Dia memegang tangan saya. Saya akan lakukannya perlahan-lahan. Mengikut rentak awak. Terima kasih. Saya tidak mahu teragak-agak lagi. Lelaki yang menunggu selama 30 tahun kini berada di hadapan saya. Lelaki yang melihat saya sebagai seorang wanita. Encik Kamal menyentuh wajah saya dengan lembut. Hangat. Perlahan-lahan. Wajahnya mendekat. Bibir kami bertemu. Lembut. Sangat berbeza dengan Azman. Tidak kasar. Tidak tergesa-gesa. Berhati-hati dan hangat. Ciuman itu menjadi lebih dalam. Seluruh badan saya menggigil. Selama 55 tahun hidup, ini ciuman pertama yang sebegini. Saya rasa dihormati. Ciuman itu berakhir. Encik Kamal memeluk saya. Awak okey? Ya. Saya suka sangat. Saya pun. Rasanya seperti mimpi. Masa seakan-akan terhenti. Encik Kamal memandang mata saya. Saya tidak mahu teragak-agak lagi. Ketika itulah saya sedar. Sesuatu yang tidak pernah saya rasakan sepanjang 30 tahun perkahwinan. Inilah perasaan yang sebenar. Sangat luar biasa. Jauh berbeza dengan Azman. Buat pertama kalinya, saya rasa lengkap sepenuhnya. Awak okey? Ya. Suka. Suka sangat. Encik Kamal sangat bertimbang rasa. Dia mengikut rentak saya dengan sempurna. Tidak tergesa-gesa. Perlahan-lahan, lembut dan hangat, keikhlasannya terasa. Saya rasa hidup, saya bahagia. Sungguh bahagia. Berapa lama masa berlalu? Apabila saya membuka mata, di luar tingkap sudah gelap. Di sebelah, Encik Kamal sedang berbaring, wajahnya tenang. Saya teringat kejadian tadi. 30 tahun perkahwinan. Tidak pernah sebegini. Azman selalu mementingkan dirinya. Selepas selesai, dia akan terus berdengkur. Tetapi Encik Kamal sentiasa menjaga saya, sehingga saat terakhir, Azman selalu berbau arak. Encik Kamal berbau wangi yang lembut. Azman kasar, Encik Kamal lembut. Azman selesai dalam 5 minit. Encik Kamal mengambil masa yang cukup. Dia sangat berbeza. Encik Kamal membuka matanya. Dah bangun? Ya. Awak okey? Ya. Sangat seronok. Encik Kamal tersenyum. Saya pun berbaloi menunggu 30 tahun. Air mata saya mengalir. Kenapa awak menangis? Sebab bahagia. Encik Kamal memeluk saya. Saya pun bahagia, sungguh. Saya pergi ke bilik air. Mandi. Saya melihat cermin. Wajah berusia 55 tahun, tetapi kelihatan berbeza. Wajah yang berseri. Rasanya ini kali pertama saya melihat riak wajah sebegini. Wajah wanita yang bahagia. Perasaan bercampur baur. Saya bahagia. Tetapi ada juga rasa bersalah. Saya masih isteri orang. Namun, saya tidak menyesal. Encik Kamal memegang tangan saya. Puan Halimah, saya serius. Saya juga. Teksi berhenti di hadapan rumah. Masuklah elok-elok. Baik. Hati-hati memandu. Saya menaiki tangga. Kaki saya terasa lemah. Menggeletar. Masih tidak percaya dengan apa yang berlaku hari ini. Saya membuka pintu. 6 tin bir kosong. Saya mengeluh. Tetapi hari ini berbeza. Perbezaannya sangat jelas. Encik Kamal melihat saya sebagai seorang wanita, menghormati saya. Bertimbang rasa. Menunggu saya selama 30 tahun. Azman? Apa yang dia lakukan selama 30 tahun? Tiada apa-apa. Saya berbaring di katil. Kejadian hari ini terus terngiang. Tangan hangat Encik Kamal, ciuman lembutnya, sikapnya yang penuh timbang rasa, dan kepuasan yang pertama kali saya rasai. Sesuatu yang tidak pernah saya alami dalam 30 tahun perkahwinan. Air mata mengalir. Air mata kebahagiaan.
Nampaknya aku betul-betul suka pada dia, saya bergumam. Saya tertidur. Pagi itu, saya menemui surat tunggakan pinjaman di peti surat. Tindakan undang-undang akan diambil jika tiada bayaran dalam masa 3 hari. Tulisan merah itu menusuk mata. Ada mesej masuk dari Encik Kamal. Malam ni pukul 7, kita mesti jumpa. Tangan saya menggigil, tetapi saya membalas, baik. Pukul 7. Saya tiba di lobi hotel tempat Encik Kamal menunggu. Puan Halimah. Encik Kamal bangun. Kami menaiki lift. Dia menekan butang tingkat 15. Saat pintu lift tertutup, satu suara yang biasa kedengaran. Puan Maya? Jantung saya berhenti. Saya menoleh. Seorang pelanggan tetap karaoke. Selamat petang, saya menjawab perlahan. Pelanggan itu memandang Encik Kamal. Pandangannya aneh. Teman lelaki ke? Ya. Pembohongan keluar dari mulut saya. Pintu lift tertutup. Nafas saya sesak. Tak apa. Encik Kamal memegang tangan saya. Dah kantoi. Dia pelanggan karaoke. Jangan risau. Saya akan uruskan. Tetapi saya berasa bimbang. Kami masuk ke bilik. Encik Kamal memeluk saya. Puan Halimah, ceraikan suami awak. Jangan lagi kita hidup bersembunyi macam ni. Tak boleh. Anak-anak dah besar. Mereka akan faham. Pandangan mata Encik Kamal penuh pengharapan. Saya tidak dapat menjawab. Malam itu, pukul 11, saya pulang ke rumah. Azman sedang tidur mabuk. TV masih terpasang. Saya masuk ke bilik senyap-senyap. Saya meletakkan telefon di sebelah katil dan pergi mandi. 15 minit kemudian, saya keluar dari bilik air. Azman berdiri di depan pintu bilik saya. Kau dari mana? Jantung saya gugur. Restoran. Kemas lepas tutup. Oh ya. Azman merenung wajah saya. Makeup kau lain macam. Tak adalah. Mana ada. Bau wangi pun ada. Azman menghidu-hidu. Dekat restoran tu banyak bau masakan, jadi saya sembur sikit. Pembohongan terus keluar. Oh ya. Azman berpaling dan pergi. Saya menutup pintu dan terduduk di atas katil. Kaki saya longlai. Keesokan paginya, semasa bersiap untuk kerja, saya tidak menjumpai telefon saya. Mana aku letak telefon? Saya keluar ke ruang tamu. Mencari di celah-celah kusyen sofa, tak jumpa. Azman keluar dari dapur. Ada nampak telefon saya? Tak. Azman memasang TV, menonton siaran lumba kuda. Akhirnya, saya pergi kerja tanpa telefon. Pukul 6 petang, saya pulang ke rumah. Telefon bimbit saya ada di atas meja. Ada kat sini rupanya. Saya mengambilnya. Ada 10 mesej yang belum dibaca. Semuanya dari Encik Kamal. Halimah, awak okey? Risau saya awak tak balas mesej. Jumpa malam ni ya, hotel yang sama. Saya hendak memadam mesej itu, tetapi Azman datang mendekat. Banyaknya mesej. Dari siapa? Saya menyembunyikan skrin. Pengurus restoran, dia kata hari ni sibuk. Oh ya, Azman memandang tepat ke mata saya. Kau ni peliklah sekarang. Apa maksud awak? Mesti ada sesuatu. Azman mengeluarkan rokok. Malam itu, saya tidak dapat tidur. Azman sudah tahu. Pasti. Keesokan paginya, Sofia masuk ke bilik. Ibu ayah peliklah. Kenapa? Semalam dia bercakap seorang diri. Aku kena pastikan. Mesti. Macam tulah. Hati saya berdebar. Mungkin ayah stres agaknya. Ibu okey? Muka ibu nampak tak sihat. Ibu okey? Sofia keluar. Saya membuka telefon, menghantar mesej kepada Encik Kamal. Kita tak boleh jumpa buat masa sekarang, bahaya. Baiklah. Tapi Halimah, awak kena buat keputusan cepat. Kita tak boleh terus begini. Dia betul. Petang itu, saya pergi kerja di karaoke. Pukul 7, saya dipanggil ke bilik 301. Saya membuka pintu. Azman sedang duduk di situ, seluruh badan saya kaku. Jadi, kau kerja jadi guru karaoke? Ya, bukan pelayan restoran, suara Azman dingin. Sejak bila kau menipu? 3 tahun. Atau lebih. Saya tidak dapat menjawab. Dan lelaki itu siapa? Apa maksud awak? Aku dah tengok telefon kau, semalam, masa kau mandi. Jantung saya seakan berhenti. Kamal Razak, nama yang cukup aku kenal, pengarah yang pecat aku 12 tahun dulu. Azman bangun, kau keluar dengan jantan tu. Suara saya bergetar.
Walaupun kau tak jawab, aku dah tahu semua. Azman menghempas pintu dan keluar. Saya tinggal sendirian. Kaki saya longlai, saya terduduk. Habislah. Semuanya sudah berakhir. Saya meluru keluar dari bilik karaoke. Koridor terasa berpusing. Saya berpegang pada dinding untuk menstabilkan diri. Maya, awak okey? Pengurus datang mendekat. Saya nak balik. Sekarang? Baru pukul 9. Maaf. Saya berlari ke bilik persalinan. Mengambil beg tangan dan berpaling. Lina sedang membetulkan solekannya. Kak, ada apa-apa jadi ke? Tak ada apa-apa. Satu lagi pembohongan. Saya keluar dari pusat karaoke. Udara malam yang sejuk menampar muka. Saya mengeluarkan telefon. Menelefon Encik Kamal. Hello? Suara Encik Kamal. Dah kantoi? Suami saya dah tahu semua. Suara saya bergetar. Halimah, awak di mana? Saya datang sekarang. Jangan. Saya kena balik rumah. Saya mematikan panggilan. Menaiki teksi. Perjalanan ke rumah mengambil masa 20 minit. Saya memandang keluar tingkap. Lampu jalan kelihatan kabur. Air mata saya mengalir. Saya tiba di hadapan rumah. Lampu terang benderang. Saya membuka pintu depan. Di ruang tamu, Azman, Imran dan Sofia, semuanya ada di situ. Jantung saya berhenti. Duduk. Azman menunjuk ke arah sofa. Saya duduk perlahan-lahan, kaki saya menggigil. Aku dah cerita pada anak-anak. Suara Azman dingin. Imran memandang saya. Pandangannya dingin. Ibu kerja jadi GRO karaoke. Suara Imran bergetar. Saya tidak dapat menjawab. Jawablah, jerit Imran. Maafkan ibu. Itu sahaja yang mampu saya katakan. Maaf? Itu saja? Ibu tipu kami. Cakap kerja pelayan restoran, tapi selama 3 tahun ibu kerja di karaoke. Imran. Kenapa ibu kerja di sana? Kenapa? Mata Imran merah. Ibu perlukan duit. Untuk yuran kamu berdua, untuk belanja rumah. Jadi sebab tu ibu pergi ke karaoke. Tak cukup dengan tu, ibu cari lelaki lain. Azman mencelah. Kamal Razak. Pengarah yang pecat aku 12 tahun lalu. Kau keluar dengan dia, kan? Sofia menundukkan kepalanya. Ibu, suara Sofia perlahan. Betul ke? Saya mengangguk. Sofia mula menangis. Kenapa? Kenapa ibu buat macam ni? Maafkan ibu. Ibu betul-betul minta maaf. Air mata saya mengalir. Azman bangun. 26 tahun kita kahwin. 26 tahun. Suara Azman meninggi. Apa salah aku? Aku tak tolong kerja rumah ke? Aku tak masak ke? Awak menganggur selama 12 tahun. Kata-kata itu terkeluar dari mulut saya. Apa? Selama 12 tahun awak hanya minum arak, tengok lumba kuda dan goyang kaki di rumah. Suara saya bergetar. Saya seorang diri yang cari duit. Faedah pinjaman, sewa rumah, yuran anak-anak, belanja harian, RM8,000 sebulan. Jadi, sebab itu kau rasa kau berhak cari lelaki lain? Azman mendekati saya. Awak tahu tak betapa susahnya saya sebab awak. Aku pun susah. Sejak kena buang kerja, tak ada siapa nak ambil aku kerja. Jadi awak hanya minum arak? Selama 12 tahun? Diam, jerit Azman. Imran masuk campur. Sudahlah. Dua-dua hentikan. Ruang tamu menjadi senyap. Imran memandang saya. Ibu, ceraikan ayah. Jantung saya terhenti. Apa? Kita tak boleh hidup macam ni lagi. Ceraikan ayah. Suara Imran tegas. Imran, ayah tak bahagia, ibu pun tak bahagia, kami pun tak bahagia. Sofia mengangkat muka. Abang betul, ibu, ceraikan ayah. Air mata saya mengalir. Apa yang ayah dah bagi pada ibu? Imran memandang Azman. Selama 12 tahun duduk di rumah, biarkan ibu seorang cari duit. Sebab ayahlah ibu terpaksa kerja di karaoke. Suara Imran bergetar. Aku dah cuba, jerit Azman. Cuba apa? Tidur atas sofa tu usaha ke? Diam. Kau tahu apa? Azman menolak Imran. Jangan pukul, jerit Sofia. Keadaan menjadi huru-hara. Saya bangun. Cukup. Tolonglah. Semua orang memandang saya. Semua salah saya. Salah saya. Air mata saya tidak berhenti. Saya akan keluar dari sini. Ibu. Sofia memegang lengan saya. Ibu tak boleh pergi.
Tak apa. Ibu okey. Saya melepaskan tangan Sofia. Saya masuk ke bilik, memasukkan pakaian ke dalam beg. Dalam masa 5 minit, saya selesai berkemas. Saya keluar ke pintu depan. Imran dan Sofia berdiri di situ. Ibu nak pergi mana? Ibu cari motel. Untuk beberapa hari. Ibu. Sofia menangis. Tak apa, ibu kuat. Satu pembohongan. Azman duduk di sofa. Dia tidak menoleh pun. Saya pergi dulu. Saya membuka pintu dan keluar. Menuruni tangga. Kaki saya terhuyung hayang. Saya keluar dari bangunan. Udara malam terasa sejuk. Nak ke mana? Saya mengeluarkan telefon. Menelefon Encik Kamal. Tidak diangkat. Saya cuba lagi. Masih tidak diangkat. Hati saya hancur. Saya berjalan ke motel berdekatan. Mendapat bilik dengan harga RM50. Bilik yang sempit dan gelap. Saya duduk di atas katil. Melihat telefon. Menghantar mesej kepada Encik Kamal. Saya dah keluar dari rumah. Tolong hubungi saya. Tiada balasan. 1 jam berlalu. 2 jam. Sudah pukul 2 pagi. Tiada berita dari Encik Kamal. Air mata saya mengalir. Semuanya dah berakhir. Saya bergumam. Saya kehilangan keluarga. Saya kehilangan Encik Kamal. Tiada apa yang tinggal. Saya berbaring di atas katil, memandang siling. Apa yang patut aku buat? Air mata terus mengalir. Keesokan paginya, telefon berdering. Sofia. Ibu okey? Ibu okey. Satu pembohongan. Ibu di mana? Di motel. Dekat rumah. Kami datang. Dengan abang. Tak payah. Jangan datang. Ibu. Ibu okey. Kamu berdua pergi sekolah. Saya mematikan panggilan. Saya bangun dari katil. Melihat cermin. Mata bengkak. Rambut kusut. Inikah aku? Saya bergumam. Saya memeriksa telefon. Tiada berita dari Encik Kamal. Saya menelefonnya lagi. Kali ini, dia menjawab. Puan Halimah. Suara Encik Kamal berat. Maaf, semalam saya tak dapat jawab telefon. Tak apa. Saya dah keluar dari rumah. Saya tahu. Saya dah baca mesej. Awak di mana? Di motel. Dekat rumah. Saya datang sekarang. Hantar alamat. Tak payah. Tak apa, Puan Halimah. Encik Kamal, kita berpisah sekejap ya. Selepas berkata, air mata saya mengalir. Kenapa? Keadaan terlalu rumit sekarang. Saya perlukan masa untuk berfikir. Puan Halimah, jangan lari. Kita selesaikan bersama. Tak boleh. Saya tak nak susahkan Encik Kamal. Ini bukan menyusahkan. Suara Encik Kamal meninggi. Maafkan saya. Saya mematikan panggilan, melemparkan telefon ke katil. Kenapa aku pengecut sangat? Saya bergumam. Saya keluar, membeli mi segera di kedai serbaneka, kembali ke motel dan memasaknya. Saya tidak boleh makan, tekak saya terasa perit. Telefon berdering. Imran. Ibu, baliklah. Tak boleh. Ibu okey. Ayah dah keluar. Pergi minum. Oh, ibu, kami di pihak ibu. Air mata saya mengalir. Terima kasih, Imran. Baliklah, Bu. Tolonglah. Bagi ibu beberapa hari lagi. Ibu nak fikir. Saya mematikan panggilan. Saya memandang keluar tingkap. Hujan mula turun. Semuanya dah berakhir. Saya bergumam. Saya hidup selama 55 tahun. 26 tahun dalam perkahwinan. Tetapi tidak pernah sekalipun saya bahagia. Saya bahagia buat pertama kali selepas bertemu Encik Kamal. Tetapi itu pun sudah berakhir. Untuk apa aku hidup? Saya bergumam. Saya mengambil telefon. Menghantar mesej kepada Encik Kamal. Maafkan saya. Saya gembira sepanjang masa kita bersama. Tapi rasanya, hubungan kita sampai di sini saja. Saya menekan butang hantar. Air mata mengalir. Saya berbaring di katil. Sekarang, apa nak buat? Saya memejamkan mata, tetapi tidak dapat tidur. Dari tingkap motel, saya melihat titisan hujan. 4 hari berlalu. Saya tidak keluar langsung, hanya makan bekal dari kedai serbaneka dan berbaring di katil memandang siling. Telefon saya matikan. Saya tidak mahu berjumpa sesiapa. Tetapi saya tidak tahan lagi. Semalam, saya menghidupkan telefon. Lebih 40 mesej masuk. Saya membacanya satu persatu.
Air mata terus mengalir. Saya duduk di katil dan menangis lama. Hati saya terlalu sakit. Kenapa aku pengecut sangat? Saya memandang cermin. Rambut kusut, muka bengkak. Sudah 4 hari tidak mandi, badan saya berbau. Inikah aku? Saya bergumam. Selama 26 tahun saya hidup untuk keluarga, tetapi inilah kesudahannya. Saya pergi mandi. Air panas membasahi tubuh. Air mata keluar lagi. Saya terduduk di lantai bilik air dan menangis lama. Sekarang apa nak buat? Betul-betul. Apa yang patut aku buat? 30 minit kemudian, saya selesai mandi. Rasa sedikit lega. Saya memandang cermin, nampak seperti manusia. Saya mengambil telefon. Menelefon Sofia. Ibu. Suara Sofia ceria. Maafkan ibu. Sofia, tak hubungi kamu. Tak apa. Ibu okey? Ya. Ibu okey. Satu pembohongan. Tetapi saya tidak mahu anak perempuan saya risau. Ibu, hari ni ada masa. Saya nak datang dengan abang. Tak payah. Tak apa. Ibu, tolonglah. Kami rindu. Suara Sofia bergetar. Baiklah, datanglah. Saya menghantar alamat. 1 jam kemudian, pintu diketuk. Saya membuka pintu. Imran dan Sofia berdiri di situ. Ibu, Sofia memeluk saya. Air mata saya mengalir. Maafkan ibu, Sofia. Ibu betul-betul minta maaf. Tak. Ibu tak salah. Imran masuk. Memandang sekeliling bilik. Ibu tinggal di sini, bilik yang sempit dan gelap. Hanya ada katil dan sebuah meja kecil. Ya. Tak apa. Ibu, jom balik. Imran berkata. Tak boleh, ayah. Ayah setiap hari keluar minum. Jarang balik rumah. Kata Sofia. Oh, ya. Semalam dia balik subuh. Bau arak kuat sangat. Imran mengeluh. Ibu, kita perlu bincang serius. Imran duduk di hadapan meja. Saya pun duduk. Sofia duduk di sebelah. Ibu ceraikan ayah. Imran berkata. Imran. Saya serius. Saya dan Sofia dah fikir masak-masak. Ibu dah terlalu lama menderita selama 26 tahun. Tapi kamu berdua. Kami dah besar. Sofia pun tak lama lagi habis belajar. Imran memegang tangan saya. Ibu, hiduplah untuk diri sendiri pula. Sekarang giliran ibu untuk bahagia. Air mata saya mengalir. Lelaki tu. Encik Kamal Razak kan? Sofia bertanya. Ya. Dia orang baik? Ya. Baik sangat. Kalau begitu, cukuplah. Kalau ibu bahagia, kami pun bahagia, Sofia tersenyum. Tapi orang sekeliling. Jangan peduli, ini hidup ibu. Apa orang lain nak kata, tak penting. Imran berkata dengan tegas. Terima kasih, Imran, Sofia. Kami bertiga berpelukan dan menangis lama. Tapi ibu, apa jadi dengan Encik Kamal? Sofia bertanya. Kami dah berpisah. Ibu hantar mesej. Kenapa? Ibu tak nak susahkan dia. Ibu, jerit Imran. Itu namanya melarikan diri. Seumur hidup, ibu asyik lari. Hati saya sakit. Dia betul. Hubungi dia semula. Sekarang juga. Sofia menghulurkan telefon saya. Tapi, ibu, beranikan diri. Kami akan tolong. Imran berkata. Tangan saya menggigil. Saya mengambil telefon. Menekan nombor Encik Kamal. Deringan berbunyi. 1, 2, 3 kali. Hello? Suara Encik Kamal. Encik Kamal. Tekak saya terasa perit. Puan Halimah, awak okey? Awak di mana? Di motel dekat rumah. Hantar alamat. Saya datang sekarang. Encik Kamal, saya. Saya sampai dalam 30 minit. Tunggu. Panggilan terputus. Imran dan Sofia tersenyum. Bagus. Ibu. Kami keluar dulu. Jumpalah Encik Kamal. Sofia bangun. Tak. Duduklah sini. Tak boleh, kamu berdua perlu berbincang. Imran mengambil bagnya. Ibu, tabahlah, kami di pihak ibu. Mereka berdua keluar. Saya tinggal sendirian. Memandang cermin. Membetulkan solekan. Menyikat rambut. 30 minit kemudian. Pintu diketuk. Saya membuka pintu. Encik Kamal berdiri di situ. Puan Halimah. Encik Kamal memeluk saya erat. Maafkan saya, Encik Kamal. Maafkan saya. Air mata saya mengalir. Tak apa. Sekarang semuanya okey. Encik Kamal menepuk-nepuk belakang saya.
Kami masuk ke bilik, duduk bersebelahan di atas katil. Puan Halimah, awak tahu tak betapa terkejutnya saya bila dapat mesej perpisahan tu. Encik Kamal memegang tangan saya. Maafkan saya. Saya tak nak susahkan tuan. Bukan menyusahkan. Kita kena hadapinya bersama. Tapi, Puan Halimah, saya dah tunggu 30 tahun. Saya takkan berputus asa sekarang. Pandangan mata Encik Kamal serius. Encik Kamal, Puan Halimah kahwin dengan saya. Apa? Ceraikan suami awak. Dan kahwin dengan saya akan bahagiakan awak seumur hidup. Air mata saya mengalir. Tapi Azman, saya akan bercakap dengannya. Saya akan jumpa dia sendiri. Bahaya. Kalau Azman marah, dia boleh buat apa saja. Tak apa, saya akan bertanggungjawab. Encik Kamal memegang wajah saya. Puan Halimah, sekarang masa untuk bahagia. Awak dah terlalu lama menderita selama 26 tahun. Encik Kamal, percayakan saya. Kita hadapinya bersama. Saya mengangguk. Baik, saya percaya. Encik Kamal memeluk saya. Hangat, selamat. Puan Halimah, boleh saya tanya sesuatu? Ya. 12 tahun lalu, masa Azman kena buang kerja dari syarikat saya, awak tahu tak sebabnya? Saya terdiam. Teringat 12 tahun lalu. Tak tahu. Saya cuma tahu dia diberhentikan tiba-tiba. Sebenarnya, Encik Kamal berhenti seketika. Sebenarnya, apa? Ayah saya yang buang dia. Jantung saya gugur. Kenapa? Ayah saya tahu perasaan saya. Dia tahu saya sukakan Puan Halimah dan Azman terlalu cemburu buta pada awak. Di pejabat pun dia jadi masalah. Kalau Puan Halimah bercakap dengan pekerja lelaki lain pun, dia akan marah. Saya tak tahu. Terutamanya kalau saya dan Puan Halimah bercakap tentang kerja, muka Azman akan jadi merah padam. Dia pernah maki saya. Hati saya terasa sesak. Ayah saya panggil Azman. Kerana awak, suasana syarikat jadi tak baik. Tolong berhenti. Begitulah dia dipecat. Jadi, begitu ceritanya. Puan Halimah, Azman tahu. Dia tahu saya sukakan awak. Dunia saya menjadi gelap, jadi sebab itulah dia begitu cemburu selama 12 tahun. Kalau saya bercakap dengan lelaki lain pun dia akan marah. Maafkan saya. Semua ni sebab saya. Bukan. Bukan salah Encik Kamal. Tetapi fikiran saya bercelaru, cemburu buta Azman, ugutannya selama 12 tahun. Semuanya terbayang kembali. Puan Halimah, awak okey? Ya, saya okey. Satu pembohongan, tetapi saya tidak mahu Encik Kamal risau. Saya akan cakap dengan Azman sendiri. Esok saya akan jumpa dia. Encik Kamal, hati-hati. Jangan risau, saya akan selesaikan semuanya. Encik Kamal bangun. Hari ini berehatlah secukupnya. Esok saya datang lagi. Terima kasih, Encik Kamal. Encik Kamal keluar. Saya tinggal sendirian. Duduk di katil dan berfikir. Kebenaran 12 tahun lalu, cemburu Azman, keputusan ayah Encik Kamal, semuanya berkaitan. Jadi sebab itulah Azman begitu marah. Tetapi sekarang, itu tidak penting lagi. 26 tahun perkahwinan sudah berakhir. Masa untuk memulakan hidup baru. Saya mengambil telefon. Mencari peguam. Peguam pakar perceraian. Saya membuat janji temu untuk esok. Dah berakhir. Mula hidup baru. Saya bergumam. Saya memandang keluar tingkap. Hujan sudah berhenti. Di celah awan, cahaya matahari memancar. Semuanya akan baik-baik saja, pasti. Buat pertama kalinya, saya nampak harapan. Keesokan petangnya, Encik Kamal menelefon. Puan Halimah, saya dalam perjalanan ke rumah Azman. Jantung saya berdebar. Hati-hati. Tolonglah. Jangan risau. Saya akan selesaikan semuanya dan hubungi awak. Panggilan terputus. 1 jam berlalu. 2 jam. Saya hanya memegang telefon. Selepas 3 jam, Encik Kamal menelefon. Puan Halimah, dah selesai. Macam mana? Azman setuju untuk bercerai. Air mata saya mengalir. Betul ke? Ya. Saya sekarang di depan rumah awak. Boleh keluar tak? Sekarang? Ya. Azman nak jumpa awak. Kali terakhir. Hati saya terasa berat. Baiklah, 30 minit lagi saya sampai. Saya menaiki teksi. Perjalanan ke rumah 20 minit. Sambil memandang keluar tingkap, saya teringat 26 tahun yang lalu. Hari perkahwinan, kenangan Azman tersenyum sambil memegang tangan saya.
Abang akan bahagiakan sayang seumur hidup. Begitulah janjinya. Ketika Imran lahir, Azman menangis sambil mendukung bayi itu. Ayah akan besarkan anak ayah baik-baik, begitulah katanya. Hari pertama Sofia masuk sekolah, Azman memegang tangan saya erat. Anak kedua kita dah besar. Ada juga saat-saat bahagia. Tetapi itu sahaja. Selepas itu yang ada hanyalah arak, kegagalan, cemburu dan kongkongan. Saya tiba di hadapan rumah, Encik Kamal turun dari kereta dan menunggu. Puan Halimah, Encik Kamal memegang tangan saya. Awak okey? Ya. Saya okey. Satu pembohongan. Saya gementar dan takut. Nak saya naik bersama? Tak. Biar saya pergi seorang. Baiklah. Saya tunggu di sini. Saya menaiki tangga. Berdiri di hadapan pintu. Menarik nafas dalam-dalam. Menekan loceng. Imran membuka pintu. Ibu. Ya. Boleh ibu masuk? Mestilah. Ini kan rumah ibu. Saya masuk ke ruang tamu. Azman duduk di sofa. Sofia juga keluar dari dapur. Ibu, nak kopi? Tak apa Sofia. Saya memandang Azman. Dia kelihatan kurus, berjambang. Duduklah, kata Azman. Saya duduk di sofa, berhadapan dengannya. Anak-anak, keluar sekejap, kata Azman. Ayah, tak apa. Ayah nak cakap dengan ibu berdua. Imran dan Sofia masuk ke bilik. Senyap, Azman lama tidak berkata apa-apa. Kamal Razak dah datang. Azman memulakan bicara. Saya tahu. Dia dah cerita semua. Kenapa bos dia pecat aku 12 tahun dulu. Saya mengangguk. Aku pun dah tahu. Yang dia sukakan kau. Hati saya terasa sesak. Jadi sebab tu awak cemburu buta? Ya. Maafkan aku. Azman menunduk. Sejak 30 tahun dulu aku dah tahu. Dekat pejabat, cara dia pandang kau lain macam. Jadi sebab tu awak kahwin dengan saya? Tak. Aku betul-betul cintakan kau. Azman memandang saya, matanya sayu, tapi aku rasa tak selamat. Dia lebih kacak dari aku, lebih kaya, anak bos pula tu. Aku cuma kerani cabuk. Azman mengeluh. Bila kau cakap dengan lelaki lain, aku jadi marah. Terutamanya dengan Kamal Razak. Aku rasa nak gila. Saya mengeluh. Selepas kena buang kerja, jadi makin teruk. Aku fikir, sebab jantan tu aku kena pecat, jadi aku minum saja. Sebab tu aku tak kerja 12 tahun. Mula-mula aku ada buat kerja buruh. Kau tahu kan? Tapi sebab minum, asyik kena berhenti. Azman menekuk mukanya. Lama-lama aku putus asa. Aku fikir, aku ni sampah masyarakat. Air mata saya hampir menitis. Azman juga menderita. Tapi itu semua alasan. Aku minta maaf sangat pada kau. Azman mengangkat muka. Matanya merah. 26 tahun aku susahkan kau, biarkan kau seorang cari duit, sampai hantar kau kerja di karaoke. Azman, aku akan ceraikan kau. Kau berhak bahagia. Air mata saya mengalir. Terima kasih. Kamal Razak tu orang baik. Dia akan jaga kau baik-baik. Awak macam mana? Tak tahu. Kena cari kerjalah. Saya mengangguk. Halimah. Azman memanggil nama saya. Selepas 12 tahun. Ya. Maafkan aku. Betul-betul maaf. Saya pun minta maaf. Saya harap awak pun bahagia. Terima kasih. Azman bangun. Saya pun bangun. Panggil anak-anak. Saya memanggil Imran dan Sofia. Mereka keluar. Anak-anak. Ibu dengan ayah dah setuju untuk bercerai. Imran dan Sofia mengangguk. Ibu, bahagialah. Sofia memeluk saya. Terima kasih, Sofia. Imran juga mendekat. Ibu, kalau ada apa-apa, telefon saja. Saya akan tolong. Terima kasih, Imran. Saya memandang Azman. Saya pergi dulu. Ya. Hati-hati. Saya menuju ke pintu. Sebelum membukanya, saya menoleh ke belakang. Azman duduk di sofa. Imran dan Sofia duduk di sebelahnya. Itulah gambar terakhir keluarga kami. Jaga diri, Azman. Kau juga. Saya menutup pintu. Menuruni tangga. Air mata mengalir. Sedih, tetapi juga lega. Encik Kamal sedang menunggu di sebelah kereta. Puan Halimah. Encik Kamal memeluk saya. Semuanya dah berakhir. Sekarang baru permulaan. Ya, permulaan. Kami masuk ke dalam kereta. Encik Kamal duduk di tempat pemandu. Kita nak ke mana? Mana-mana pun tak apa.
Kalau macam tu, kita ke rumah saya. Puan Halimah kena pindah rumah kan? Ya. Kereta mula bergerak. Saya memandang keluar tingkap, jalan-jalan yang biasa dilalui, kawasan perumahan yang saya diami selama 26 tahun. Sekarang saya akan meninggalkannya. Puan Halimah, awak tak menyesal? Encik Kamal bertanya. Tak. Langsung tak. Betul? Ya. Sekarang saya akan hidup untuk diri saya sendiri. Encik Kamal tersenyum. Saya pun bahagia. Berbaloi tunggu 30 tahun. Dia memegang tangan saya. Hangat. Seminggu kemudian, saya bertemu Azman di Pejabat Peguam, menandatangani surat cerai. Dengan ini, semuanya selesai, kata Peguam. Ya. Saya memandang Azman, dia sudah bercukur dan berpakaian kemas, permulaan baru. Halimah, awak juga, Azman? Ya. Kami keluar dari pejabat. Encik Kamal sedang menunggu di luar. Dah selesai? Ya. Saya dah bebas. Encik Kamal memegang tangan saya. Puan Halimah, sekarang baru betul-betul bermula. Kita kahwin? Ya. Saya nak. Bulan depan? Boleh. Kami masuk ke kereta, menuju ke rumah Encik Kamal, sebuah apartmen baru, bersih, seluas 1,200 kaki persegi. Barang-barang saya sudah dipindahkan. Ini rumah Puan Halimah sekarang. Terima kasih, Encik Kamal. Saya memandang sekeliling ruang tamu. Cahaya matahari masuk dengan terang. Hangat. Saya bahagia. Saya bergumam. Saya pun. Encik Kamal memeluk saya dari belakang. Puan Halimah, saya akan bahagiakan awak seumur hidup. Saya pun akan bahagiakan Encik Kamal. Saya memandang keluar tingkap. Langit biru kelihatan. Permulaan yang baru. Malam itu Imran menelefon. Ibu, ayah dah mula kerja balik. Betul ke? Ya. Pagi-pagi dah keluar jadi buruh binaan. Kesian, tapi baguslah. Ibu pun bahagia, kan? Ya. Bahagia sangat. Syukurlah. Minggu depan saya nak jumpa Encik Kamal. Sofia pun sama. Boleh, kita makan sama-sama. Baik. Selamat malam, Ibu. Selamat malam, Imran. Saya meletakkan telefon. Encik Kamal duduk di sebelah. Anak-anak nak jumpa saya? Ya. Saya ajak makan minggu depan. Bagus. Saya pun nak berkenalan dengan Imran dan Sofia betul-betul. Terima kasih. Mestilah, kita kan akan jadi keluarga. Keluarga. Keluarga baru. Saya berbaring di katil. Encik Kamal memegang tangan saya. Puan Halimah, bila nak berhenti kerja di karaoke? Minggu depan saya berhenti. Kalau macam tu, kerja di syarikat saya. Ada jawatan kosong di bahagian akaun. Betul ke? Ya. Kerja semula macam 30 tahun dulu. Air mata saya mengalir. Boleh. Saya nak. Kalau macam tu, dah putus. Encik Kamal tersenyum. Saya memejamkan mata. Bahagia. Dalam 55 tahun hidup, ini kebahagiaan yang sebenar. Terima kasih, Encik Kamal. Saya yang patut berterima kasih, Puan Halimah. Begitulah satu hari berakhir. Langkah pertama menuju permulaan yang baru. 6 bulan kemudian. Pukul 7 pagi. Jam loceng berbunyi. Saya membuka mata. Di sebelah, Encik Kamal sedang tidur. Wajahnya tenang. Saya tersenyum kecil dan bangun. Membuka tingkap. Cahaya matahari membanjiri bilik. Selamat pagi, saya bergumam. Saya ke bilik air, berdiri di hadapan cermin, memandang wajah saya, berbeza dari 6 bulan lalu. Kedutan di mata masih ada, tetapi riak wajah lebih ceria, pandangan mata lebih hidup. Inilah aku. Saya tersenyum. Saya memakai pakaian pejabat yang kemas, seperti ketika bekerja di bahagian akaun 30 tahun lalu. Tiada lagi solekan tebal. Hanya bedak asas dan gincu nipis. Saya memakai rantai di leher. Hadiah ulang tahun perkahwinan sebulan dari Encik Kamal. Rantai emas dengan loket hati kecil. Bukan lagi Maya, tetapi Halimah binti Abdullah. Saya ke dapur. Menyiapkan sarapan. Telur dadar. Sayur bayam tumis. Dan kari ikan. Encik Kamal bangun. Sayang, dah bangun? Ya. Sarapan dah siap. Terima kasih. Encik Kamal memeluk saya dari belakang. Hari ni ada mesyuarat, kan? Ya. Pukul 10. Sayang pun kena hadir. Baiklah. Kami duduk di meja makan dan bersarapan bersama. Suasana tenang dan damai. Sayang bahagia? Encik Kamal bertanya. Ya. Bahagia sangat.
Abang pun, Encik Kamal memegang tangan saya. Malam ni Imran dan Sofia datang. Betul ke? Ya. Abang ajak makan malam bersama. Bagus. Saya akan masak sedap-sedap. Pukul 8 kami pergi kerja bersama. Menaiki kereta Encik Kamal, perjalanan ke pejabat 30 minit, saya memandang keluar tingkap, jalan yang biasa. 30 tahun lalu, setiap hari saya melalui jalan ini, ketika menjadi kerani akaun. Waktu itu, saya teruja dan gembira. Selepas bertemu Azman, semuanya berubah. Berkahwin, melahirkan anak dan hidup susah selama 26 tahun. Tetapi sekarang, ia adalah permulaan yang baru. Kami tiba di pejabat. Di pintu masuk, kaki tangan menyapa. Selamat pagi, Tuan Pengarah, Puan Pengurus. Selamat pagi. Saya ke bahagian akaun. Ada meja saya. Tanda nama Halimah Abdullah, pengurus akaun terletak di situ. 30 tahun lalu, saya seorang kerani. Sekarang, saya seorang pengurus. Saya menghidupkan komputer. Memeriksa email. Banyak kerja yang perlu diselesaikan. Puan, nak kopi? Seorang pekerja baru bertanya. Terima kasih. Americano ya. Baik. Saya mula bekerja. Memeriksa bauca, menyusun ledjar akaun, kerja yang sudah sebati dengan saya. Pukul 10, saya ke bilik mesyuarat. Encik Kamal dan para pengarah sudah berkumpul. Puan Halimah, sila bentangkan laporan kewangan suku tahun ini, kata Encik Kamal. Baik Tuan Pengarah. Saya membuka fail yang telah disediakan. Membentangkan dengan yakin. Jualan suku tahun ini meningkat 15% berbanding tahun lepas. Keuntungan bersih juga naik 20%. Para pengarah mengangguk. Terima kasih kepada Puan Halimah. Bahagian akaun kita sekarang sangat stabil, kata seorang pengarah kanan. Terima kasih. Mesyuarat selesai. Encik Kamal tersenyum memandang saya. Bagus, sayang. Terima kasih. Waktu makan tengah hari, saya makan bersama rakan-rakan sekerja di kafeteria pejabat. Puan, macam mana kehidupan kahwin? Seorang pekerja wanita bertanya. Bagus, bahagia sangat. Tuan Pengarah tu sayang sangat pada Puan. Ya. Ya ke? Muka saya terasa panas. Ya. Masa mesyuarat, dia asyik pandang Puan saja. Semua orang ketawa. Saya pun ketawa. Pukul 6 petang, waktu pulang. Saya pulang bersama Encik Kamal. Malam ni nak masak apa? Daging masak hitam dengan mi goreng. Imran suka. Sofia pula? Sofia suka kuih cara manis. Nanti saya buatkan juga. Abang tolong ya. Terima kasih. Kami tiba di rumah. Singgah di pasar raya membeli daging dan sayur. Sampai di rumah, kami mula memasak. Encik Kamal memotong sayur. Saya menyediakan bahan perapan. Sayang, lepas kahwin ni makin pandai masak. Ya ke? Ya. Sedap. Sebab abang puji, saya jadi rajin. Pukul 8, loceng pintu berbunyi. Saya membuka pintu. Imran dan Sofia. Ibu? Sofia memeluk saya. Masuklah, Sofia, Imran. Selamat malam, Pak Cik. Imran memberi salam kepada Encik Kamal. Kami masuk ke ruang tamu. Makanan sudah terhidang di meja. Wah, Ibu, nampak sedapnya. Mata Sofia bersinar. Makanlah banyak-banyak. Kami makan malam bersama. Gelak tawa tidak henti-henti. Muka ibu nampak ceria sangat, kata Imran. Ya ke? Ya. Jauh lebih ceria dari dulu. Ini semua berkat sokongan kamu berdua. Kami gembira bila ibu gembira, Sofia tersenyum. Ayah macam mana? Saya bertanya dengan berhati-hati. Dia sihat. Sejak kerja, dia dah kurang minum. Syukurlah. Kadang-kadang dia ada tanya pasal ibu. Tanya ibu sihat ke tak. Oh, bila kami cakap ibu bahagia, dia pun nampak gembira. Mata saya terasa panas. Terima kasih, Imran. Selepas makan malam, kami minum teh di ruang tamu. Pak Cik, seronok kerja di pejabat? Sofia bertanya. Ya, lagi seronok sebab kerja dengan ibu kamu. Cemburunya. Nanti saya pun nak kerja dengan orang yang saya sayang. Sofia pun pasti akan jumpa, kata saya. Terima kasih, Ibu. Pukul 10, Imran dan Sofia pulang. Minggu depan kami datang lagi ya, Bu. Ya, hati-hati. Saya menutup pintu. Encik Kamal memeluk saya dari belakang. Sayang, anak-anak awak baik-baik. Ya, mereka kebanggaan saya. Abang pun akan layan Imran dan Sofia baik-baik.
Terima kasih. Kami berbaring di katil. Encik Kamal memegang tangan saya. Sayang, ingat tak 6 bulan lalu? Ya, ingat. Masa sayang di motel tu, abang risau sangat. Saya minta maaf, masa tu saya cuba lari. Tapi terima kasih sebab beranikan diri. Saya yang patut berterima kasih. Sebab abang tak putus asa. Abang dah tunggu 30 tahun, mana boleh putus asa. Air mata saya mengalir. Saya bahagia, bang. Abang pun, sayang. Kami berciuman. Hangat dan lembut. Saya memejamkan mata. Hati saya tenang. Saya hidup selama 55 tahun. 26 tahun menderita, 3 tahun di pusat karaoke. Tetapi sekarang, semuanya berbeza. Bukan lagi Maya si pelayan karaoke, tetapi Halimah, pengurus akaun. Saya bertemu dengan cinta yang menunggu selama 30 tahun dan mendapat sokongan anak-anak. Permulaan yang baru. Umur hanya angka, saya bergumam. Sama ada 55 atau 60 tahun, semua orang berhak untuk bahagia. Encik Kamal menepuk belakang saya. Betul tu, kita semua berhak untuk bahagia. Saya memandang keluar tingkap. Bintang-bintang bersinar. Terima kasih, abang, sebab hadir dalam hidup saya. Abang yang patut berterima kasih, sayang. Saya tertidur. Tidur yang lena dan bahagia. Hidup Puan Halimah berubah sepenuhnya pada usia 55 tahun. Walaupun terpaksa, dia telah membuat pilihan yang salah, tetapi nasib menyebelahinya. Jodoh 30 tahun lalu kembali, anak-anaknya memahami, dan semuanya berjalan lancar. Hidup ini memang tidak dapat dijangka. Semalam mungkin kita berada di lembah derita, hari ini kita boleh mengecapi bahagia. Esok pula, tiada siapa yang tahu. Oleh itu, yang penting adalah rasa syukur. Ingatlah bahawa saat ini bukanlah sesuatu yang biasa. Terima kasih kerana meluangkan masa berharga anda bersama kami hari ini. Untuk terus mengikuti kisah-kisah mendalam di usia senja, sila langgan, aktifkan pemberitahuan dan berikan sokongan dengan butang suka. Setiap klik anda memberi saya kekuatan untuk terus menghasilkan video. Ini adalah hikmah senja yang menceritakan tentang cinta yang mekar lewat usia serta kesunyian dan keberanian yang boleh kita semua alami.